Mari kita bawa balik sabar dalam diri kita dengan sabar pada 5 perkara. 5 perkara ni apa dia? S yang pertama. Nak jadi orang yang berlapang dada, nak jadi orang yang memandang ujian itu sebagai nikmat, memandang ujian itu sebagai bentuk rahmat, maka S yang pertama, kita syukur pada apa yang kita terima. Alhamdulillah, Tuhan bagi kita motor. Ada orang motor pun tak ada. Kita naik motor buruk, tak apa, Alhamdulillah. Ada orang kaki pun tak ada. Jadi tak ada sebab untuk kita tak syukur. Kan? Motor kita rosak, Alhamdulillah. Motor yang rosak, bukan kita yang cacat duduk kat situ, tuan-puan. Banyak ruang nak syukur. Lalu sebab itu saya ajak semua yang duduk bersama dengan kita hari ni. Kan? Kita ingat, walaupun ada ujian, masih banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala berikan. S yang pertama. A yang kedua apa dia? Hidup kita ni, nak sabar pada ujian yang Allah Ta'ala berikan, maka adukanlah segala ujian kita ini, segala keresahan, segala kerunsingan kita ini, adukan kepada Allah. Bukan ke Quran cerita kepada kita. Nabi Ya'qub alaihissalam, bila Allah uji dia dengan anak dia. Anak Nabi Ya'qub nama apa? Anak kepada Nabi Ya'qub namanya Yusuf. Yusuf satu ketika hilang daripada pandangan mata. Tuan-tuan, apa yang disebut oleh Nabi Ya'qub, Quran rakamkan dialog dia. Ashku bathi wa huzni ila Allah, ya Allah, aku adukan kesedihanku kepada engkau, wahai Allah. Ni, kita hari ni bukan kita tak sabar, tapi kita tak cerita dengan Allah Ta'ala. Akhirnya beban tu kita rasa kita pikul seorang. Tuan-tuan, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Tapi Allah sengaja letak bukan orang yang sabar duduk depan. Allah duduk depan. Allah Ta'ala kata, Allah ada bersama-sama dengan orang yang sabar. Maknanya apa dia? Quran nak cerita, selama kita sabar, Allah akan memberikan temanan pada kita. Tuhan kan duduk dengan kita, tuan-puan. Tuhan takkan tinggal kita. Walau sekelip mata, tak ada. Cuma kita ni kadang-kadang duk ingat kita urus diri kita, kita urus anak kita, kita urus harta kita, tuan-puan. Tidak. Yang duduk dalam genggaman, bila-bila masa boleh terlerai daripada genggaman kita. Tak tahu kena ingat. B yang ketiga. B yang ketiga ni apa dia? Nak sabar hidup kita, tuan-puan. Nak bahagia dan berjaya, kena belajar daripada ujian yang kita terima. Belajarlah. Belajar macam mana? Hari ni Tuhan bagi kita susah. Esok-esok bila Tuhan bagi kita senang, yakin dan percaya kita akan lebih menghargai hidup kita kerana dulu kita pernah susah. Itu cara kita belajar daripada ujian. Tuhan bagi kita ujian anak kita macam ni, tuan-tuan puan. Esok-esok bila sampai ke titik yang kita kata Tuhan angkat darjat kita, kata ulama Allah bagi ujian ni kerana 3 perkara. Yang pertama, Allah nak ampunkan dosa kita. Yang kedua, Allah nak naikkan darjat kita. Yang ketiga, Allah nak masukkan kita ke dalam syurga dengan sabar yang kita bawa, tuan-tuan puan. Bila datang 3 perkara ni, tuan-tuan puan, maka kita kena belajar. Kita kena carilah mesej apa Tuhan nak bagi ni. Aku ni dah lama hidup ni duduk macam ni je. Kita akan tanya diri kita sendiri, sampai bila aku nak jadi macam ni? Dah lah susah, semayang pun tak penuh. Kena tanya. Mungkin hari ni Tuhan bagi aku susah pasal apa? Tuhan nak suruh aku bangkit malam. Tuhan nak suruh aku tahajud. Tuhan nak suruh aku jaga semayang. Akhirnya bila kita jaga semayang, baru Tuhan datang kan. Selepas itu, nikmat-nikmat yang menyusul. Itu kita sebut B yang ketiga. A yang keempat, aktif berusaha. Kena aktif berusaha. Ikhtiar lah. Kan? Nak bagi, tak bagi, tu hak Tuhan. Tanggungjawab kita, you just do your best, let Allah do the rest. Saya selalu sebut kat mana-mana. Tanggungjawab kita jadi hamba ni, buat elok-elok. Anak kita, jaga baik-baik. Pasangan kita, apa ni kita uruskan baik-baik. Selebihnya Tuhan punya kuasa. Kalau anak nak meninggal dunia, Tuhan boleh buat yang dalam genggaman pun boleh mati serta-merta. Ya, apatah lagi kita tak luar. Kita tinggal anak kita di sekolah tu, tuan-tuan puan. Duduk depan mata kita boleh jaga. Belakang kita, bukan tak payah tunggu pembuli. Kan, ada kereta mai duduk lalu-lala. Di sekolah ada tangga yang tinggi. Kan? Jadi banyak benda-benda tu boleh mai. Jadi ingat, kita ni tanggungjawab kita jaga elok-elok. Selebihnya itu adalah urusan dan hak Allah SWT. Ujian bukan alasan untuk kita putus asa. Tapi ujian ni, kita mesti jadikan ia sebagai sebab untuk kita terus berusaha, cari jalan keluar pada apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan R yang terakhir sekali, tuan-tuan puan. Nak sabar ni kena redha. Redha ni apa dia? Terima, mulut tak komplain apa dah. Itu kata ulama redha. Kita tenang menerima. Kerana orang yang redha, dia akan yakin bahawa ada ganjaran Allah yang sedang menanti di belakangnya. Inilah orang-orang yang esok-esok dengan kekurangannya, dengan ujiannya, akhirnya
dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam syurga yang malaikat akan tunggu dan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Salam sejahtera atas kalian, marilah masuk syurga Allah kerana dulu atas dunia kalian telah bersabar. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah sebaik-baik tempat untuk kalian kembali. Jadi saya doakan insya-Allah semua hak depan saya ini, inilah orang-orang yang sedang diberikan kesabaran. Inilah orang-orang yang sedang diberikan kekuatan. Nak sabar ni tak payah tanya orang. Cukup kita yang beri motivasi pada diri kita sendiri. Cukup sekadar kita yang nilai diri kita sendiri. Kerana hari ni tuan-tuan puan, ya, keluarga kita ni, kita urus dengan cara kita. Bahagia dengan cara kita. Tenang dengan cara kita. Menikmati ujian itu dengan cara kita tuan-tuan puan. Orang lain, dia punya kasut, kita jaga kita punya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita sehingga akhirnya kita boleh bahagia sekeluarga, masuk syurga, sama-sama bertemu dengan Allah Azza wa Jalla.